Saya kasih sekalian, alhamdulillah saya bersyukur pentas perdana ceramah Pakatan Rakyat malam ini yang menampilkan tokoh-tokoh utama parti. Yang amat berhormat Tuan Guru Menteri Besar Saudara Lim Kit Siang dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah pun sampai ke Kota Baru dan sekarang dalam perjalanan setelah tadinya menghadiri majlis makan malam di Pasir Hall rumah Datuk Zaid Ibrahim. Kebetulan Parti Keadilan seluruh Malaysia dari Sabah, dari Perlis sampai ke Sabah berhimpun selama 3 hari 3 malam di Kelantan Trade Center Kota Baru sempena Kongres Tahunan Parti, sempena Muktamar Parti. Pertama kali juga Kelantan menjadi tuan rumah Kongres Tahunan Parti Keadilan. Ramai perwakilan dari Sabah Sarawak yang datang ke Kelantan tadi. Bila saya bertanyakan mereka, kali pertama menjejakkan kaki ke Kelantan. Mereka datang dari seluruh negeri Sabah. Ada 24 cabang keadilan di seluruh Sabah dan ada 25 cabang keadilan di Sarawak. Semua hantar wakil. Daripada semua yang saya tanya, cuma 2 orang saja yang pernah sampai ke Kelantan. Bila saya tanya apa pengalaman kali pertama jejakkan kaki ke Kelantan, mereka kata dari Pangkalan Cepa, airport, lapangan terbang Pangkalan Cepa ke hotel penginapan. Penuh hotel di Kota Baru. Ada 4-5 ribu perwakilan dan pemerhati keadilan seluruh negara. Bila saya tanya apakah kali pertama sampai dan apa pandangan mereka tentang Kelantan, mereka jawab, Kota Baru ini satu bandar yang bersih. Itu pandangan pertama mereka. Kota Baru bandar yang dianggap bersih. Kita alu-alukan ketibaan Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Permatang Pauh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih. Semua dah ada dah. Sebagai pembuka gelanggang, saya tak akan mengambil banyak masa. Saya tadi menceritakan tentang pengalaman rakan-rakan kita dari Sabah Sarawak yang datang ke Kelantan. Yang umumnya bila sampai ke Kota Baru, mereka katakan bandar yang bersih. Itu tanggapan mereka. Yang kata Kota Baru kotor ialah RTM dan utusan Malaysia. Ke mana? Hak tu jenis tak boleh pakar. Siapa yang hari ni nak lapik tempat duduk, nak lapik punggung tu, akhbar yang lebih afdal untuk kita lapik punggung ialah utusan Malaysia. Tak ada cerita lain tentang kita melainkan kekotoran. Apakah kita puas hati dengan tahap yang ada sekarang? Tidak. Sebab itu Menteri Besar selalu sarankan supaya rakyat Kelantan jaga kebersihan. Yang saya ceritakan ialah pengunjung dari Sabah Sarawak yang tak pernah jejak kaki ke Kelantan, sebaliknya yang dengar cerita tentang Kelantan dari TV. Sekarang mereka tengok sendiri. Pepatah Inggeris kata, seeing is believing. Tengok dan percaya. Kita harap mereka balik ke Sabah dan Sarawak, mereka boleh ceritakan tentang keadaan sebenar di Kelantan. Yang kedua, mereka terkejut kerana harga makanan murah. Harga makanan murah. Dia sarapan pagi, teo, nasi belauk dengan ikan tongkol, kaya. Suruh kira berapa? Tokek kedai minta RM1.80. Nak rebah dia terkejut. Di bandar Kota Baru, di warung yang sudut ujung-ujung ni, dia masih dapat makan sarapan pagi dengan harga RM1.80. Kelantan, dia jumpa di Kelantan. Saya tanya datang dari mana? Dari Kapit. Datang dari mana? Dari Sibu.
Datang dari mana? Dari Bintulu. Saya kata sarapan pagi di sana tak dapat RM1.80. Dia kata tak dapat. Ini Kelantan. Saya kata balik cerita, bahawa sesuatu negeri kalau tak diperintah oleh UMNO Barisan Nasional sekalipun, kehidupan rakyat jelata itu tetap terjaga, aman, makmur dan sejahtera. Balik cerita. Banyak lagi kisah, saya harap 3 hari mereka boleh timba pengalaman. Hadirin dihormati sekalian, 3 tokoh undangan kita sudah pun berada mengambil tempat pada hari ini. Ceramah perdana malam ini adalah bukti dan manifestasi akrabnya hubungan kerjasama dan muafakat politik di bawah nama Pakatan Rakyat sebagai pimpinan yang menjaga amanah sokongan daripada rakyat Melayu, Cina, India, Siam, orang asal, Kadazan, Dusun, Bajau, Iban dan segala etnik kaum di Sabah Sarawak juga. Inilah barisan yang sedang menerajui satu muafakat kerjasama persefahaman politik bagi memberikan pilihan dan tawaran yang lebih baik kepada rakyat Malaysia seluruhnya sebagai ganti kepada UMNO dan Barisan Nasional. Pimpinan utama inilah yang akan menguruskannya. Mereka akan mengulas satu persatu isu pada malam ini. Kenapa mesti tuntutan royalti rakyat Kelantan UMNO tak bagi, tapi telaga minyak di Sabah dan Sarawak dia boleh bagi percuma kepada Brunei? Kenapa mesti Najib luluskan lesen judi baru kepada Tauke Judi Vincent Tan? Apa alasannya? Kenapa mesti Datuk Seri Anwar diheret lagi ke mahkamah? Gunakan polis, peguam negara, akhbar, mahkamah untuk diaibkan, dimalukan, dijatuhkan nama baik, maruah dan kehormatan tanpa adab susila. Kenapa rakyat mesti dipaksa mempercayai fitnah yang dahsyat ini? Hal-hal inilah saudara, mereka cuba khabarkan bahawa orang Melayu sudah tidak bersama Pakatan Rakyat. Kita dituduh khianat, PAS dituduh sebagai kuda tunggangan DAP. Yang namanya Datuk Seri Anwar ini pengkhianat Melayu dan petualang bangsa. Yang namanya DAP adalah penderhaka raja. Fahaman politik perkauman ini UMNO Barisan Nasional tak sedar kita dah nak humban jauh ke Laut Cina Selatan. Tak ada tempat lagi dalam politik di negara kita. Kita tawarkan politik baru sebagai pilihan rakyat Malaysia. Malam ini menjadi saksi. Ketiga-tiga tokoh utama kita akan mengupas isu-isu dan perkembangan semasa. Tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi saksi pada malam ini. Kita adakan malam ini untuk rakyat Kelantan di sebelah sini. Sebelah Tanah Merah, Macang, Pola Kerai, Jeli. Malam besok, Datuk Seri Tuan Guru Menteri Besar, Datuk Seri Anwar, Saudara Lim Kit Siang digantikan pula dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, Saudara Lim Guan Eng, diiringi pula Tan Sri Khalid di Padang Perdana Kota Baru. Serentak dengan malam ini juga sempena Kongres Keadilan, 7 tempat lagi ceramah sedang berjalan serentak. Saudara Azmin dan Husyam sekarang di Ketereh, Datuk Fauzi Abdul Rahman sekarang di Pasir Putih bersempadan dengan Besut. Ada di Jeli, ada di Kuala Kerai dan Gata lagi malam ini. Dan ini perhimpunan yang terbesar. Seluruh Kelantan kita gempur selama 3 hari 3 malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita. Seperti juga tuan-tuan dan puan-puan semua, saya juga akan setia tekun mendengar pandangan dan kupasan oleh tokoh-tokoh yang kita sayangi. Atas sokongan kehadiran yang sebegini baik, izinkan saya melafazkan dan mendahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Buat rakan-rakan PAS Tanah Merah di bawah pimpinan saudara yang berhormat Saudara Fatah dan rakan-rakan yang lain, saya hulurkan tanda penghargaan terima kasih. Rakan-rakan Keadilan Tanah Merah, Saudara Amran, Gani dan saudara-saudara yang lain yang berhempas pulas membina platform dan kerjasama dan muafakat kukuh atas nama Pakatan Rakyat. Mudah-mudahan perjuangan kita ini akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu